kita simpan RM10,000 awal tahun ini dalam BSP ataupun emas, mana lebih untung? Jika kita simpan dalam BSP, kita ambil kira dividen BSP ialah 5.75% setahun. Nilai selepas dividen ialah RM10,575. Manakala jika kita simpan dalam emas dengan harga RM409 per gram pada Januari, kita akan perolehi sekitar 24.45 gram. Hari ini dengan harga emas sekitar RM637 per gram, nilai semasa emas 24.45 gram itu ialah sekitar RM15,575. Tak perlu tolak zakat sebab masih belum cukup syarat. Bezanya ialah RM5,000 hanya dalam tempoh setahun. Ya, sebenarnya bukan tentang emas lebih untung, tapi tanpa sedar kita dah hilang RM5,000 dalam masa setahun. Di sini kita tak bandingkan fungsi instrumen, tapi kita sedang bandingkan nilai simpanan RM10,000 kita selepas 1 tahun dalam instrumen yang berbeza. Jadi tuan-puan, untuk simpanan jangka masa pendek, simpan saja dalam ASB sebab kita masih perlukan cash. Jangan alihkan semua dalam bentuk emas. Untuk simpanan jangka masa panjang, alihkan sebahagian dalam bentuk emas untuk melindungi nilai dan kuasa beli simpanan kita dalam jangka masa panjang. Elak letak semua dalam satu instrumen sahaja, diversify. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas atau ingin alihkan sebahagian simpanan tuan-puan dalam bentuk emas fizikal, tuan-puan boleh isi borang sign up untuk saya bantu daftarkan dan bimbing tuan-puan dalam langkah simpanan emas yang terbaik. Bonus, tuan-puan akan dapat bimbingan terus pada saya dan kelas emas secara percuma daripada saya dan tim.